Apa yang aku nak share ini, dulu masa aku beli rumah investment pertama aku dulu, tak ada orang yang boleh explain dekat aku benda-benda yang aku perlu tahu sebelum aku beli rumah pertama. Soalan pertama lah, rumah ni kau nak buat untuk investment ke ataupun kau nak buat rumah untuk on stay? Honestly aku buat untuk aku stay dengan my future family lah. InsyaAllah. Penting untuk kita differentiate antara rumah untuk investment ataupun rumah untuk on stay ni, sebab bila kita beli rumah untuk on stay ni, kita ada faktor emosi. Macam contoh kita suka kat tempat tu kan. Kita memang dah biasa duduk situ, dekat dengan family kita. Sebenarnya faktor emosi ni dia besar lagi tau. Tapi kalau kita bermain dengan rumah investment, kita kena data driven lah. Kita kena tahu berapa rental kat sana kan, berapa demand kat sana. Macam kau Man, untuk orang bisnes ni dia ada dua option. Kalau dia loan, guna company lah. Yang pertama sekali, dia akan guna bank statement, atau the best way yang aku prefer kau buat adalah penyata cukai. Which is penyata cukai ni ramai business owner tak buat lah. Nanti kalau kau boleh buat RM50,000, hanya boleh bagi kau 10%, which is buat loan 800 je sebulan. Kau boleh bayar rumah yang harga 800 je. Bawah 100,000, sorry, bawah 100,000. Tapi kalau kau ada penyata cukai, kau clear tax, dia ikut income dalam penyata cukai tadi. So kalau setahun income kau 100,000, kau boleh beli rumah harga 1.6 juta. Itu maksimum loan bank yang kau boleh buat lah kalau kita pengiraan kat sini kan. Penyata cukai memang jadi nombor satu option saya yang terbaik lah kalau Bukan punya bisnes 7 bulan kan. So belum ready untuk buat declaration tax ni. So sabar dulu, kau pun tak ada rushing, kau pun tak FOMO, kau pun ada long term vision. Sekarang kau nak rumah, siapkan setahun ni, tahun depan declare tax, lepas tu kita tengok projek mana yang sesuai lah.